Bayangkan anda membuka sebuah laci lama di rumah, mengambil segenggam shilling yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh, dan tiba-tiba terlihat 1 shilling 20 sen Malaysia tahun 2005. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti shilling biasa yang masih digunakan oleh jutaan rakyat Malaysia suatu ketika dahulu. Tetapi bagaimana jika shilling yang anda anggap tidak bernilai itu sebenarnya mempunyai kisah yang membuatkan pengumpul sanggup mencarinya? Dan bagaimana jika ramai orang telah membelanjakan shilling seperti ini tanpa pernah mengetahui bahawa ada keadaan tertentu yang menjadikannya lebih menarik di mata pengumpul? Sebelum kita meneruskan, saya ada satu soalan untuk anda. Di manakah anda menjual shilling lama anda? Jangan jawab lagi kerana pada penghujung video ini saya akan berkongsi perkara penting yang perlu anda fikirkan sebelum membuat sebarang keputusan tentang shilling yang anda simpan. Pastikan anda menonton sehingga habis kerana nilai yang akan saya sebutkan di penghujung video mungkin akan membuatkan anda mahu memeriksa semula semua shilling di rumah. Jika anda sukakan kandungan mengenai shilling lama Malaysia, sejarah, fakta menarik dan nilai koleksi yang semakin mendapat perhatian, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas video-video menarik selepas ini. Shilling 20 sen Malaysia tahun 2005 merupakan salah satu shilling yang pernah berada dalam poket, dompet dan tabung hampir setiap keluarga di Malaysia. Ia digunakan setiap hari untuk membeli makanan, membayar tambang dan pelbagai urusan harian. Disebabkan ia terlalu biasa digunakan, ramai orang langsung tidak pernah memandangnya sebagai sesuatu yang boleh dikumpulkan. Namun, dalam dunia numismatik atau pengumpulan shilling, sesuatu yang kelihatan biasa kadang-kala menjadi luar biasa apabila masa berlalu. Setiap tahun yang berlalu menjadikan shilling lama semakin sukar ditemui dalam keadaan terbaik. Sebahagian besar sudah rosak, calar, haus atau hilang daripada edaran. Inilah sebabnya mengapa pengumpul sentiasa mencari shilling yang masih berada dalam keadaan cantik. Ramai yang menyangka semua shilling lama pasti mahal. Hakikatnya tidak begitu. Nilai sesuatu shilling bergantung kepada pelbagai faktor. Tahun pengeluaran hanyalah salah satu daripadanya. Keadaan fizikal shilling memainkan peranan yang sangat besar. 2 keping shilling yang sama tahun boleh mempunyai nilai yang sangat berbeza hanya kerana satu daripadanya masih kelihatan hampir seperti baru. Apabila melihat shilling 20 sen tahun 2005, cuba perhatikan setiap bahagian dengan teliti. Adakah permukaannya masih berkilat? Adakah coraknya masih jelas? Adakah terdapat kesan calar yang banyak? Semua perkara kecil ini sebenarnya diperhatikan oleh pengumpul sebelum mereka membuat keputusan untuk mendapatkan sesuatu shilling. Ramai pemilik shilling melakukan kesilapan besar apabila mereka cuba membersihkan shilling menggunakan bahan pencuci atau menggilapnya sehingga berkilat. Mereka menyangka tindakan itu akan meningkatkan nilai shilling. Sebaliknya, dalam banyak keadaan, membersihkan shilling secara tidak betul boleh mengurangkan minat pengumpul kerana permukaan asal shilling telah berubah. Satu lagi perkara menarik mengenai shilling lama ialah kisah di sebalik perjalanan shilling tersebut. Cuba bayangkan berapa ramai orang pernah menggunakan shilling 20 sen tahun 2005 ini. Mungkin ia pernah berada di pasar malam, kedai runcit, stesen minyak, restoran atau disimpan di dalam tabung seorang kanak-kanak bertahun-tahun dahulu. Setiap shilling membawa sejarah perjalanan yang tidak dapat diceritakan sepenuhnya. Bagi pengumpul, sejarah seperti ini menambahkan daya tarikan. Mereka bukan sekadar membeli sekeping logam, tetapi mereka mengumpulkan sebahagian daripada sejarah kehidupan harian masyarakat Malaysia. Ada juga individu yang mula mengumpul shilling kerana ingin mewariskan koleksi kepada anak-anak mereka. Mereka percaya bahawa setiap koleksi mempunyai nilai sejarah yang tidak boleh diganti. Walaupun tidak semua shilling menjadi sangat mahal, kepuasan memiliki koleksi lengkap sering menjadi matlamat utama. Sebab skim shilling 20 sen tahun 2005 masih mendapat perhatian dalam kalangan pengumpul yang ingin melengkapkan siri koleksi mereka. Kadang-kadang mereka sudah mempunyai hampir semua tahun pengeluaran, tetapi masih mencari beberapa keping shilling tertentu yang berada dalam keadaan lebih baik. Selain keadaan fizikal, terdapat juga minat terhadap shilling yang mempunyai ciri-ciri luar biasa. Pengumpul sering memeriksa jika terdapat perbezaan pada cetakan, bentuk huruf,
kedudukan corak atau kesan pengeluaran yang unik. Walaupun tidak semua shilling mempunyai ciri seperti ini, ramai tetap memeriksanya satu persatu kerana penemuan menarik kadang-kadang berlaku secara tidak dijangka. Skim sebabnya ramai pengumpul sanggup meluangkan masa berjam-jam memeriksa satu bekas penuh shilling lama. Mereka tahu bahawa peluang menemui sesuatu yang menarik sentiasa ada, walaupun kemungkinannya kecil. Mungkin di rumah anda masih terdapat balang kaca yang penuh dengan shilling lama. Ada yang menyimpannya sejak anak-anak kecil, ada yang terlupa selepas bertahun-tahun. Kebanyakan orang tidak pernah membuka semula simpanan itu kerana menganggap semuanya hanyalah wang shilling biasa. Tetapi bayangkan jika di dalam simpanan itu terdapat beberapa keping shilling yang masih berada dalam keadaan hampir sempurna. Sudah tentu ia lebih menarik untuk diperiksa daripada terus dibiarkan tanpa diketahui nilainya sebagai bahan koleksi. Ramai juga orang mula berminat mengumpul shilling selepas melihat kisah pengumpul lain yang berjaya melengkapkan koleksi mereka. Mereka sedar bahawa setiap koleksi bermula daripada sekeping shilling biasa. Tidak perlu mempunyai ribuan shilling untuk memulakan hobi ini. Apa yang penting ialah minat dan kesabaran. Shilling 20 sen tahun 2005 mengingatkan kita bahawa sesuatu yang digunakan setiap hari suatu ketika dahulu akhirnya boleh menjadi sebahagian daripada sejarah negara. Setiap kali generasi baharu melihat shilling lama, mereka dapat memahami bagaimana rupa mata wang yang pernah digunakan oleh ibu bapa dan datuk nenek mereka. Sebab skim ramai pengumpul menyimpan shilling mengikut tahun pengeluaran. Mereka mahu melihat sendiri perubahan reka bentuk, keadaan shilling dan perkembangan sejarah mata wang Malaysia dari semasa ke semasa. Kadang-kadang, seseorang menemui shilling lama secara tidak sengaja ketika mengemas rumah, membersihkan stor atau membuka dompet lama yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Penemuan seperti inilah yang sering membuatkan minat terhadap dunia pengumpulan shilling semakin berkembang. Menariknya, semakin ramai generasi muda juga mula menunjukkan minat terhadap shilling lama. Mereka bukan sahaja ingin mengetahui nilainya, malah ingin memahami sejarah di sebalik setiap keluaran. Ini menjadikan komuniti pengumpul semakin aktif dan sentiasa berkongsi pengetahuan antara satu sama lain. Sebelum anda membuat sebarang keputusan untuk membelanjakan atau menyimpan shilling lama yang anda miliki, luangkan sedikit masa untuk memeriksanya dengan teliti. Kadang-kadang perkara yang kelihatan kecil boleh menjadi sebab mengapa sesuatu shilling mendapat perhatian daripada pengumpul. Dan saya ingin bertanya sekali lagi kepada anda. Di manakah anda akan menjual shilling lama anda jika suatu hari nanti anda mendapati ia mempunyai nilai yang menarik? Simpan jawapan itu dahulu kerana pada bahagian akhir video nanti saya akan berkongsi perkara yang perlu anda tahu sebelum menentukan nilai shilling tersebut. Walaupun shilling 20 sen Malaysia tahun 2005 masih boleh ditemui dalam simpanan sesetengah orang, mencari shilling yang benar-benar berada dalam keadaan terbaik bukanlah sesuatu yang mudah. Inilah yang sering menjadi cabaran kepada pengumpul. Setiap kali shilling digunakan untuk urusan harian, ia akan mengalami geseran, hentakan, calar dan perubahan warna. Selepas bertahun-tahun berada dalam edaran, hanya sebilangan kecil sahaja yang masih kelihatan hampir seperti keadaan asal. Pengumpul yang berpengalaman biasanya akan melihat shilling menggunakan pencahayaan yang baik. Mereka akan memeriksa sama ada permukaan shilling masih mempunyai butiran yang jelas, sama ada bahagian tepi masih kemas, dan sama ada reka bentuknya masih tajam. Perkara seperti ini mungkin kelihatan remeh kepada orang biasa, tetapi bagi seorang pengumpul, setiap perincian memberi kesan kepada daya tarikan sesuatu shilling. Ada juga yang menyimpan shilling di dalam kapsul lutsinar atau bekas khas bagi mengelakkan kerosakan. Ini kerana kelembapan, habuk dan sentuhan tangan secara berulang boleh menjejaskan keadaan permukaan shilling. Shilling yang dijaga dengan baik selama bertahun-tahun biasanya kelihatan jauh lebih menarik berbanding shilling yang disimpan tanpa perlindungan. Satu perkara yang sering berlaku ialah seseorang menemui shilling lama di rumah, lalu terus menganggap semua shilling tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Sebenarnya, dunia pengumpulan shilling tidak berfungsi seperti itu. Nilai bergantung kepada gabungan beberapa faktor seperti keadaan fizikal, permintaan pengumpul, jumlah shilling yang masih wujud dalam keadaan baik dan minat pasaran pada sesuatu masa.
Sebab skim dua orang yang memiliki shilling 20 sen tahun 2005 mungkin menerima penilaian yang berbeza. Shilling yang mempunyai permukaan lebih bersih, corak lebih jelas dan tidak mengalami kerosakan serius biasanya lebih diminati. Ada juga pengumpul yang memilih untuk melengkapkan koleksi mengikut tahun. Mereka akan mencari setiap keluaran tanpa mengira sama ada shilling itu sangat mahal atau tidak. Kepuasan mereka datang apabila berjaya mengumpulkan satu siri lengkap yang menunjukkan perkembangan mata wang Malaysia dari tahun ke tahun. Bayangkan membuka sebuah album koleksi yang mengandungi shilling daripada pelbagai tahun pengeluaran. Setiap helaian menceritakan satu tempoh dalam sejarah negara. Shilling bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga menjadi saksi kepada perubahan zaman, ekonomi dan kehidupan masyarakat. Inilah sebabnya ramai pengumpul menganggap hobi ini sangat bermakna. Mereka bukan hanya mengumpul logam, tetapi turut menyimpan kisah yang tidak dapat diganti. Ramai juga penonton mungkin tertanya-tanya, adakah semua shilling lama patut disimpan? Jawapannya bergantung kepada matlamat anda. Jika anda meminati sejarah dan koleksi, menyimpan shilling dalam keadaan baik adalah satu pilihan yang menarik. Jika anda sekadar ingin mengetahui sama ada shilling tersebut mempunyai nilai koleksi, langkah terbaik ialah memeriksa keadaannya terlebih dahulu dan mendapatkan maklumat daripada sumber yang boleh dipercayai. Apa yang penting ialah jangan terburu-buru membuat keputusan. Ada orang yang tanpa sengaja membelanjakan shilling lama hanya kerana menganggap ia sama seperti shilling biasa. Selepas beberapa tahun, barulah mereka menyedari bahawa shilling tersebut sebenarnya dicari oleh pengumpul kerana keadaannya yang cantik. Selain itu, elakkan daripada mengubah suai shilling. Jangan menggosoknya menggunakan bahan kasar, jangan mengecatnya dan jangan cuba menghasilkan rupa yang berbeza. Pengumpul lebih menghargai keadaan asal berbanding shilling yang telah diubah. Mungkin ketika ini anda sedang teringat akan tabung lama di rumah, bekas shilling di dalam almari atau dompet yang sudah lama tidak digunakan. Selepas menonton video ini, mungkin sudah tiba masanya untuk memeriksa semula semua shilling tersebut. Anda mungkin menemui sesuatu yang selama ini terlepas daripada perhatian. Perkara yang paling menarik tentang dunia pengumpulan shilling ialah setiap hari ada orang yang membuat penemuan baru. Ada yang menemui shilling lama ketika membersihkan rumah, ada yang menerimanya sebagai baki pembayaran, dan ada juga yang mewarisinya daripada ahli keluarga. Setiap penemuan memberi keterujaan kerana tiada siapa tahu apakah keadaan shilling yang akan ditemui. Sebab itu ramai pengumpul sentiasa menasihatkan supaya jangan memandang rendah kepada shilling lama. Walaupun kebanyakannya hanyalah shilling biasa, sesetengah daripadanya menjadi lebih menarik apabila memenuhi ciri-ciri tertentu yang dicari oleh komuniti pengumpul. Jika anda benar-benar berminat untuk mula mengumpul shilling, mulakan dengan apa yang sudah anda miliki. Tidak perlu membeli koleksi yang mahal. Kadang-kadang sekeping shilling yang tersimpan di rumah sudah cukup untuk memulakan minat baharu. Dari situ anda boleh belajar mengenali tahun pengeluaran, reka bentuk, cara penyimpanan dan sejarah setiap shilling. Hobi ini juga boleh menjadi aktiviti yang menyeronokkan bersama keluarga. Anak-anak boleh belajar menghargai sejarah mata wang negara, manakala ibu bapa boleh berkongsi pengalaman menggunakan shilling tersebut pada zaman dahulu. Ia bukan sahaja membina koleksi, malah mengeratkan hubungan melalui perkongsian cerita. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, jangan terlalu cepat percaya kepada dakwaan bahawa semua shilling lama bernilai tinggi. Setiap shilling perlu dinilai berdasarkan keadaannya sendiri. Semakin banyak anda belajar tentang dunia numismatik, semakin mudah untuk memahami mengapa ada shilling yang biasa sahaja dan ada pula yang mendapat perhatian luar biasa daripada pengumpul. Sekarang saya ingin kembali kepada soalan yang saya ajukan pada awal video. Di manakah anda akan menjual shilling lama anda? Sebelum menjual apa-apa shilling, pastikan anda mengetahui keadaan sebenar shilling tersebut. Jangan terburu-buru menerima tawaran pertama yang anda terima. Luangkan masa untuk membuat perbandingan dan memahami mengapa sesuatu shilling itu mempunyai nilai yang berbeza. Pengetahuan adalah aset paling penting bagi setiap pemilik shilling. Dan kini tibalah bahagian yang anda tunggu sejak awal video.
Ramai yang bertanya sama ada shilling 20 sen Malaysia tahun 2005 mempunyai nilai yang menarik. Jawapannya ialah, bagi shilling 20 sen Malaysia tahun 2005 yang berada dalam keadaan koleksi yang sangat baik dan memenuhi kriteria yang dicari oleh sesetengah pengumpul, terdapat dakwaan bahawa nilainya boleh mencecah sekitar $580 dalam keadaan dan situasi pasaran tertentu. Namun, angka ini bukan harga tetap bagi semua shilling. Nilai sebenar sentiasa bergantung pada keadaan fizikal shilling, permintaan semasa dan kesediaan pembeli untuk membayar. Jadi, jika anda masih menyimpan shilling 20 sen Malaysia tahun 2005, jangan terburu-buru menganggap ia tidak bernilai. Periksa dahulu keadaannya dengan teliti. Mungkin shilling yang selama ini hanya tersimpan di dalam laci sebenarnya mempunyai nilai koleksi yang lebih menarik daripada yang anda sangkakan. Jika anda menikmati video seperti ini dan ingin mengetahui lebih banyak kisah mengenai shilling-shilling lama Malaysia yang mungkin masih berada di rumah anda, jangan lupa tekan butang like, tinggalkan komen tentang shilling apakah yang anda miliki, dan subscribe supaya anda tidak terlepas video seterusnya. Siapa tahu, mungkin shilling yang akan kita bincangkan selepas ini juga sedang berada dalam simpanan anda tanpa anda sedari.